Hai semua, apa khabar? Selamat datang. Hari ni, kita nak selami satu dunia yang sangat best, iaitu dunia reka bentuk. Dan yang paling penting, kita nak tengok macam mana anda sendiri boleh tukarkan idea dalam kepala tu kepada lakaran yang gempak. Dah sedia? Jom. Okey, cuba tengok gambar ni. Wow, pemandangan bandar yang sangat gah kan? Penuh dengan bangunan pencakar langit dan setiap satu tu reka bentuknya lain-lain. Unik. Pernah tak bila anda tengok benda macam ni, anda terfikir, siapa agaknya yang reka semua ni? Macam mana satu idea yang sebesar ni boleh jadi kenyataan? Nak percaya atau tak, setiap bangunan mega tu, setiap kereta sport yang lawa, setiap benda rumit yang kita nampak, semuanya bermula dari benda yang sangat-sangat ringkas. Benda yang kita semua pun boleh buat. Apa dia? Semuanya bermula dengan hanya satu garisan. Betul, satu garisan je atas kertas. Baiklah, jom kita mulakan bab pertama kita, dunia reka bentuk kita. Kita nak tengok betapa sebenarnya reka bentuk ni ada di sekeliling kita. Ya, betul. Reka bentuk ni bukan setakat untuk bangunan tinggi je. Ia ada di mana-mana. Literally, di mana-mana. Cuba tengok telefon yang anda tengah pegang, kerusi yang anda duduk tu, atau mungkin bungkus makanan ringan kat sebelah tu. Semuanya direka dengan teliti. Cuba buat ni sekarang. Pandang sekeliling anda. Saya jamin anda boleh nampak lebih dari 10 benda yang ada sentuhan reka bentuk. Jadi, macam mana kita nak mula mereka bentuk? Senang je. Kita kena mulakan dengan yang paling asas, benda paling fundamental dalam semua lukisan dan lakaran. Jom kita kenal toolkit utama seorang pereka. Dan alat pertama dalam toolkit tu ialah garisan. Jadi, apa tu garisan? Garisan ni, senang cerita, ialah unsur paling-paling penting. Tanpa garisan, tak adalah lakaran, tak adalah lukisan, kita nak menulis pun tak boleh. Boleh kata, garisan ni macam DNA untuk semua benda visual yang kita cipta. Okey, jom kita tengok jenis-jenis garisan yang ada. Anggap je setiap satu ni ada personaliti dia sendiri. Ada garisan halus, ni kita guna untuk buat perincian, detail-detail kecil. Lepas tu, garisan tebal. Yang ni untuk bagi impact, untuk buat garisan luar yang jelas. Kita ada juga garisan beralun. Yang ni nampak macam ombak kan? Ia bagi rasa pergerakan. Garisan putus-putus pula selalu kita guna untuk tunjuk benda yang terlindung atau laluan. Lepas tu, garisan berlingkar yang macam spring ni, penuh tenaga. Dan akhir sekali, garisan zigzag. Yang ni nampak tajam, dinamik. Setiap satu garisan ni ada suara dan kegunaan dia sendiri. Hebat kan? Nampak macam simple, tapi bila anda dah faham guna semua garisan ni, wow, anda sebenarnya dah ada kuasa untuk lakar apa sahaja yang anda boleh bayangkan. Serius, apa sahaja. Dari roket ke bulan sampailah ke kucing jiran sebelah. Semuanya boleh. Okey, cukup pasal teori. Sekarang masa untuk praktikal. Jom kita tengok macam mana garisan-garisan ni berfungsi dalam dunia sebenar. Kita akan cuba lakar sebuah kapal terbang satu demi satu langkah. Langkah satu, relax je. Tak perlu risau nak buat perfect. Mula-mula, kita cuma guna garisan ringkas untuk buat bentuk asas badan kapal terbang tu. Tengok, kan nampak macam sebiji sausage atau bentuk bujur yang panjang? Macam tu je. Senang kan? Okey, seterusnya, langkah kedua. Sekarang kita tambah bahagian-bahagian penting pula. Guna je beberapa garisan lurus, sikit condong, kita letak sayap kat kiri dan kanan. Lepas tu, tambah ekor kat belakang. Nampak tak? Dah mula nampak rupa kapal terbang dah. Dan langkah ketiga, ini bahagian touch up. Kita kemaskan sikit lakaran kita. Kalau ada garisan yang serabut tu, boleh padam. Lepas tu, kita tambah detail-detail kecil macam roda. Benda-benda kecil macam ni lah yang buat lakaran kita nampak lagi real, lagi hidup. Okey, lakaran kita dah siap. Tapi, adakah ini lakaran yang terbaik? Dalam dunia reka bentuk, jarang sangat draft pertama tu jadi draft yang terakhir. Jadi, sekarang, jom kita tengok macam mana nak tingkatkan lagi kualiti lakaran kita ni. Ini rahsianya. Pereka yang hebat, dia tak akan kahwin dengan satu idea je. Tak, dia akan cuba beberapa idea, beberapa kemungkinan. Dan lepas tu, dia akan ambil bahagian-bahagian yang paling best dari setiap idea tu dan gabungkan. Contohnya macam ni. Tengok, kita ada dua idea yang berbeza. Sebelah kiri, kita panggil lakaran 1. Sebelah kanan, lakaran 2. Dua-dua ni kapal terbang. Tapi ada beza sikit kan? Mungkin bentuk sayap dia, atau ekor dia, atau badan dia. Dua-dua pun idea yang okey. Dan inilah yang membawa kita kepada prinsip paling penting dalam reka bentuk.
Lakaran terbaik boleh dihasilkan dengan menggabungkan idea lakaran 1 dan lakaran 2. Inilah kunci untuk kita buat sesuatu yang baru dan lebih baik. Bukan sekadar pilih satu, tapi gabungkan. Dan tada! Inilah hasilnya bila kita gabungkan kedua-dua idea tadi. Inilah dia lakaran terbaik kita. Nampak tak? Mungkin kita ambil badan yang nampak lebih sado dari lakaran 1, lepas tu kita padankan dengan sayap yang lebih lawa dan aerodinamik dari lakaran 2. Hasilnya, satu rekaan yang bukan je nampak lebih cool, tapi mungkin lebih mantap fungsinya. Okey, kita dah tengok keseluruhan proses dari satu garisan ringkas sampailah jadi lakaran yang dah diperkemaskan. Sekarang, it's your turn. Tiba masanya untuk anda mulakan perjalanan kreatif anda sendiri. Sebelum kita habis, jom kita recap sikit poin-poin penting. Pertama, ingat, semua benda bermula dengan garisan. Kedua, lakar bentuk asas dulu, lepas tu baru fikir pasal detail. Ketiga, jangan takut campur adukkan idea anda. Eksperimen. Dan yang terakhir dan paling penting, have fun. Berseronohlah masa melakar. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dengan apa yang anda dah belajar hari ini, dengan hanya sebatang pensel dan sekeping kertas di tangan anda, apakah rekaan hebat yang akan anda cipta hari ini? Saya tak sabar nak tahu. Selamat melakar!